Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pula, selamat malam ya diucapkan. Saya anggapkan semua yang dengar-dengar ni semua tengah tengok waktu malam kan. Waktu siang ni internet dia slow sikit. Okey, jadi hari ini kita merupakan satu sejarah ini merupakan antara siri utama yang saya cuba paparkan menerusi Fana Online, iaitu berita-berita ringkas berkenaan dengan fenomena-fenomena langit yang bakal berlaku. Jadi kalau dulu saya menulis dalam blog, tapi sekarang ni malah nak menulis, jadi saya pun cakap lah dekat mikrofon. Jadi antara perkara yang sering ditanya di internet, terutama di dalam Facebook Fana Online, yang mengatakan di mana planet Zuhal ya dia sekarang. Okay. Jadi planet Zuhal ni sekarang ni dia berada di dalam langit, kawasan langit timur. Dia terbit lebih kurang waktu Isyak. Jadi menjelang 4 April nanti, ketika itu matahari terbenam, dia pun terbit. Maknanya pada ketika itu dia berada pada kedudukan dipanggil sebagai istiqbal ataupun opposition. Dia berada opposite daripada kedudukan matahari dengan bumi kita tengah, dan dia di belakang kita. Jadi ketika itu kita dapat melihat planet Zuhal sepanjang malam daripada maghrib sehinggalah ke subuh. Jadi pada waktu itu kita perhatikan ke arah langit sebelah timur menjelang maghrib. Kita akan dapat lihat kalau langit cerah, kita akan dapat lihat banyak bintang lah. Tapi mata kita akan tertumpu kepada dua buah bintang yang dilihatkan sebagai sama cerah dia lebih kurang. Okey, satu tinggi sikit pada yang bawah. Okey, yang atas tu merupakan planet Zuhal. Yang bawah tu sebenarnya adalah sebuah lagi bintang yang bernama Spica yang berada di dalam buruj Virgo. Jadi kalau tak percaya yang mana satu planet dengan bintang, perhatikan betul-betul Zuhal tu. Kita akan dapati dia tidak berkelip berbanding dengan bintang Spica. Itu satu cara lah kalau nak tahu yang mana satu planet dengan mana satu Zuhal. Satu lagi cara nak tahu mana Zuhal ialah dengar audio ni. Okey, walau bagaimanapun, cuba perhatikan. Zuhal berada pada kedudukan yang amat senang untuk dilihat. Maka saya cadangkan, saya galakkan kepada anda semua, cuba dapatkan pinjam teleskop kawan ke siapa-siapa ke, dan perhatikan Zuhal tu menerusi teleskop. Anda pasti akan terkejut lah kalau orang kata sekarang, kerana Zuhal ni dia lain sikit bentuknya berbanding dengan planet lain. Dia ada gelang. Jadi gelang Zuhal ni merupakan satu aset yang penting yang menunjukkan keistimewaan planet Zuhal, dan apabila dicerak menerusi teleskop, dia kelihatan cukup indah. Jadi jangan lupa perhatikan planet Zuhal menjelang bulan April dan bulan-bulan yang akan datang, kerana ia sentiasa sedang menunggu kita di langit malam. Sekian, kita jumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.